So I macam, watak macam mana bang? I nervous je kan. Abang Khairul ni, okay, boleh tak kita jumpa? Boleh. So kita lepak kedai. Ada satu kedai ni dekat UPM. So dia cerita. As usual, I suka tengok movie tu based on script dulu. Okay. Kalau I rasa watak tu kena dengan I sesuai untuk bawa, I buat. Sebab kadang-kadang tak semua watak kena dengan kita. Kan? Kita kena berpijak di bumi nyata lah. So I macam, watak macam mana bang? I nervous je kan. Watak ni. Lepas tu dia sebut Beto. Dia main psikologi lah. Dia sebut Nabila Huda, dia sebut Abang Faizal, dia sebut Yayan. Saya macam I jadi watak apa? Watak I adalah sidekick kepada Abang Beto. So macam mana I nak play itu bergantung pada I lah. Sebab skrip pun ongoing lagi kan masa tu. Okay, boleh bang, I lock. Demi diri kamu dan demi rakyat.